Bernasib dengan RM150, petrol kita boleh tahan sebulan. Siap ada baki lagi. Semua orang berharap kos minyak si terlalu membebankan. Kita si perlu untuk berjimat cermat semata-mata untuk kita cover expenses minyak kita. Yang paling penting, kita si perlu selalu pergi ke stesen minyak untuk pam minyak. Dan yang last adalah kita si perlu panik sekiranya harga minyak naik. Kita mesti si mahu nak apabila masuk jak gaji tapi gaji kita dah diletak tepi untuk kos minyak yang besar. Sebab kami cadangkan untuk kita 37 PHEV. 37 PHEV bukan sekadar jimat minyak, ia lebih kepada membantu mengurangkan perbelanjaan petrol harian kita sedikit demi sedikit. Berdasarkan data sebenar, kapasiti tangki 37 PHEV adalah 60 liter. Kini tu harga RON 95 adalah RM1.99 per liter. Dengan bateri penuh dan tangki penuh boleh mencapai sehingga 1200 km driving range. Maksudnya kita hanya perlu RM119.40 untuk satu isian penuh tangki. Lebih menarik lagi, 37 PHEV hanya memerlukan sekitar 10 sen untuk setiap 1 km perjalanan. Apa yang banyak customer terkejut adalah untuk penggunaan harian biasa, kurang daripada RM150 minyak boleh tahan sehingga sebulan. Sebab kebanyakan perjalanan jarak dekat dan selalunya menggunakan EV mode. Senang cerita, pergi kerja, hantar anak, luar makan, si perlu isi minyak setiap hari. Sebab apabila kita memandu jarak jauh, kita si perlu ada rasa driving range anxiety macam fully EV yang kita akan asyik kira balance bateri dan asyik mencari charging station. Perjalanan jauh kita pun akan jadi lebih tenang. Pengalaman pemanduan 37 PHEV sama senyap macam fully EV yang memberi pengalaman pemanduan yang senyap dan lancar. Ketika traffic jam ataupun pemanduan harian, tahap keselesaan memang sangat ketara. Pecutan juga lebih responsif. Apabila kita menekan pedal minyak, kuasa daripada elektrik motor akan datang dengan lebih cepat. Ramai yang pilih Chery sekarang tu mempunyai kilang pemasangan sendiri di Selangor dengan pelaburan bernilai RM2.2 bilion. Selainnya, spare parts juga tersedia secara lokal. Si perlu tunggu lama, dibangunkan oleh Chery sendiri. Sistem dan keselamatan dibina secara in-house. Lebih 17 juta kereta Chery telah diekspor ke seluruh dunia. HMBC Chery Kuching juga sejak tahun 2023 lagi, lebih 1000 keluarga di Kuching tu telah pun memilih Chery sebagai kenderaan mereka. Sebab jenama tu semakin dipercayai, bukan sesuatu yang baru ataupun tidak pasti. Selainnya, bersempena promosi ulang tahun Chery yang ketiga, kini tu kita boleh memiliki 37 PHEV dengan rebate RM19,850. Malah ansyuran bulanan kita serendah RM1,100 sebulan, tetapi tertakluk dengan terma dan syarat. Dan sekiranya kita mahu mengeluarkan wang pendahuluan, kami orang menawarkan skim 0% down payment untuk pelanggan yang layak. Jangan lepaskan peluang tu, like dan share video tu dan PM Chery. Nikmati penjimatan dan promosi sehingga RM20,000 untuk tempoh yang terhad sementara stok masih ada. Siapa cepat, nya dapat.